Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda sedang mengikuti siaran secara langsung melalui PPDK Damai MPSA Pekan Facebooknya, dan juga pada anda yang sedang berada di studio yang mengikuti secara langsung satu program yang kami namakan slot audio siar wawancara yang dipancarkan terus dari studio hub inklusif UMPSA. Terima kasih kepada yang mengikuti siaran ini, sama ada secara langsung ataupun secara tertunda. InsyaAllah akan sentiasa ada di Facebook PPDK Damai MPSA Pekan. Dan hari ini dalam slot ini audio siar wawancara kali ini kita bawakan satu topik yang agak menarik kerana akan berlangsung satu sukan inklusif OKU. Jadi pada hari ini kita akan bercakap tentang sukan inklusif OKU PPDK ke arah gaya hidup aktif dan juga dan holistik. Nama topik yang akan bawa jadi perbualan kita atau wawancara kita pada pagi ini adalah berkaitan dengan sukan inklusif OKU PPDK ke arah gaya hidup aktif dan holistik, selaras dengan penganjuran program gaya hidup aktif inklusif holistik sukan inklusif OKU PPDK 2026 atau Sihat 2026 yang akan berlangsung insyaAllah dalam minggu ini. Baiklah para penonton sekalian, kita dah hari ini 9 Februari, kita dah pun berada di minggu kedua dalam bulan Februari 2026. Pantas sekali sebenarnya masa berlalu, dah pun berada di bulan Februari. Jadi sebagaimana pantasnya masa berlalu, dan saya juga tidak mahu membawa mukadimah ini berpanjang-panjangan. Jadi saya perkenalkan terus pada ahli panel yang akan terus terlibat dalam sesi wawancara ini. Kami bawakan Encik Khairul Anam bin Ahmad, Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Pahang. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan biasa sampai ke MPSA? Ini kali keempat kalau tidak saya. Alhamdulillah, kerap tu. Tanda kerap. Bila kerap datang tu memberi petunjuk bahawa hubungan kita sangat erat. Alhamdulillah. Dan saya juga ingin mengenalkan, ini sebenarnya adalah tuan rumah Dr. Munir Abdul Razak, pengurusi PPDK Damai MPSA, merangkap pengarah Pusat Perkhidmatan Inklusif MPSA. Baik Doktor, nak ucap selamat datang, bahasa macam tak kena je. Kita dah mengucap selamat datang. Kita ucap selamat datang. Baik, program gaya hidup aktif inklusif holistik sukan inklusif OKU PPDK ataupun Sihat 2026 ni merupakan program anjuran PPDK Damai dengan kerjasama JKM Negeri Pahang, dan saya kira ini bukan program yang pertama Sihat ni. Ini bukan soalan ni Doktor saya membuka sesi perbualan ini. Dan Sihat ini adalah satu aktiviti sukan yang melibatkan golongan OKU, di mana saya melihat bahawa ialah satu proses awal untuk melahirkan atlet-atlet di peringkat Paralimpik ataupun sukan di peringkat ASEAN, para ASEAN. Dan kita juga telah menyaksikan bahawa bagaimana kejayaan ahli-ahli sukan para kita, sama ada di peringkat ASEAN ataupun di peringkat antarabangsa, telah pun terbukti. Dan ini adalah mungkin langkah awal lah. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, mungkin saya pergi dulu soalan ni, yang pertama ni kepada pengarah JM lah. Umum memaklumi tentang peranan JKM dalam menguruskan program perkara berkaitan dengan kebajikan dalam negara ini. Namun dalam konteks memperkasakan program sukan di peringkat pusat pemulihan dalam komuniti ini, apa pandangan Tuan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Pahang First. Terlebih dahulu saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih lah kepada pihak PPDK Damai di UMPSA ni kerana sudi betul-betul berkolaborasi dengan JKM Negeri Pahang untuk kita melaksanakan program sukan inklusif OKU PPDK ke arah gaya hidup aktif dan holistik. Ini tajuk yang kita nak suluh pada hari inilah. Terima kasih juga atas soalan daripada Tuan Moderator tadi, Tuan Azlan, Anwar. Tuan Anwar, maaf. Orang lain buat jawab. Okey, seperti sedia maklumlah, peranan JKM ni kita memang skop kita luas lah. Kita ada 8 kumpulan sasar, termasuklah orang kurang upaya. Dan melalui program sukan PPDK ni,
kita melaksanakan perkhidmatan kepada kumpulan asas berasaskan trust. Ada 5 trust perkhidmatan JKM. Trust kita panggil 5P, iaitu pencegahan, pemulihan, perlindungan, pembangunan dan pengintegrasian. Itu adalah 5 trust perkhidmatan JKM. Jadi dalam kita menyampaikan perkhidmatan kepada kumpulan asas dan termasuklah OKU ni jadi termasuklah dalam trust 5 trust ni tadi. Ambil contoh dalam kita memberikan perkhidmatan kepada OKU di PPDK. Jadi peringkat awal tu peringkat pencegahan, maksudnya kita mencegahlah OKU ni daripada ketinggalan, daripada mendapatkan perkhidmatan kerajaan. No, tiada siapa yang tertinggal. Itu pencegahan. Yang keduanya dari segi perlindungan. Perlindungan ni maksudnya kita memberi bantuan, sokongan kepada golongan ini supaya mereka mendapat bantuan jaringan keselamatan sosial tu melalui bantuan dan juga perkhidmatan yang kita berikan, termasuklah program-program di PPDK. Dan dari segi pemulihan tu, program di PPDK ni pun kita terapkan program-program pemulihan, termasuklah program terapi. Ada fisioterapi dan macam-macam terapi lain lah yang ada di PPDK. Dan dua lagi trust tu adalah trust pembangunan dan pengintegrasian. Yang 3 trust tu kita terapkan di PPDK, dan 2 lagi trust ni, iaitu trust pembangunan dan pengintegrasian ni kita terapkan dalam program seumpama inilah, iaitu program sukan. Di mana kita nak membangunkan sekarang ni kita tak panggil pelatih dah, kita panggil peserta PPDK ni, untuk mereka terlibat dengan program-program pembangunan, termasuklah program sukan. Dan program sukan ni juga dia mengandungi elemen pengintegrasian, mana kita mengintegrasikan peserta ini dalam komuniti. Kita melibatkan komuniti, itu pengintegrasian. Jadi itu adalah asas dalam kita memberikan perkhidmatan kepada kumpulan asas, termasuklah OKU di PPDK berasaskan 5 trust tadilah. Dan kalau kita tengok kepada sejarah ataupun kronologi, PPDK ni asalnya adalah baby JKM, maknanya ditubuhkan oleh JKM pada asalnya. Tetapi bila dah merentasi masa, kita menerusi perjalanan perkhidmatan PPDK ni, dia dah mencapai satu peringkat umur yang dah matang. Jadi mereka, PPDK ni dia mengalami satu transformasi untuk boleh berdikari. Jadi semua PPDK sekarang daripada baby JKM, dia dah menjadi satu pertubuhan yang berdaftar dengan ROS, untuk mereka boleh bergerak secara sendiri dan boleh berdikari, mencari dana dan sebagainya. Walau bagaimanapun dalam proses peralihan ini, kita tidaklah membiarkan PPDK ni bersendirian. Kita tetap bantu PPDK melalui geran-geran, melalui bantuan kewangan yang kita salurkan kepada semua PPDK dari segi pengoperasian, supaya mereka masih mempunyai peruntukan untuk menjalankan perkhidmatan. Dalam masa yang sama, mereka, PPDK ni sebagai sebuah pertubuhan, mereka boleh bergerak sendiri, mencari dana, mencari peruntukan melalui pelbagai kaedah lah, sama ada melalui sumbangan ataupun melalui program economic empowerment program, untuk mencari dana untuk pergi lebih jauh lagi sebagai sebuah pertubuhan. Jadi peranan JKM, selain kita menyalurkan peruntukan tu tadi, kita juga memberi sokongan lah kepada PPDK ini supaya mereka terus dapat membantu JKM sebagai rakan strategik
Dulu dia baby, sekarang dia dah jadi rakan. Dia dah naik dah dia punya taraf tu. Bila dia dewasa jadi rakan. Jadi kita bekerjasama, berkolaborasi dengan PPDK, jadi dalam menyampaikan perkhidmatan, termasuklah dalam program sukan inklusif ni kita berkolaborasi dengan PPK Damai selaku tuan rumah ataupun host lah yang akan mengendalikan sukan ini dan melibatkan semua PPDK yang lain di sebelah daerah lah untuk kita menjayakan program. Dan kita juga turut berperanan untuk menggalakkan kita mewujudkan kerjasama strategik di antara pelbagai pihak lah. Selain daripada PPDK, kita juga bekerjasama dengan badan bukan kerajaan, institusi kesihatan, komuniti dan sebagainya untuk kita mewujudkan jaringan yang lebih luas dalam kita menyampaikan perkhidmatan. Ini kita panggil multiple helix, mana-mana kita bekerjasama dengan banyak pihak, multiple helix. Kalau kita bekerjasama dengan PPDK je, mungkin nama dia double helix. Kalau JKM, PPDK dengan UMP, mungkin tu panggil triple helix. Kalau lebih lagi daripada bertiga tu, kita panggil multiple helix lah. Maksudnya kita banyak pihak yang kita akan bekerjasama. Jadi itulah kata-kata secara ringkasnya peranan JKM sebagai pendahuluan lah. Baiklah, Sihat 2026 ada beberapa acara yang akan dimainkan. Jadi untuk makluman para penonton, dalam Sihat 2026 ini antara acara yang akan dipertandingkan, sukan yang dipertandingkan adalah 10 pin bowling, bocce dan juga olahraga. Jadi mungkin ramai tertanya bocce itu apa. Nanti kita akan tanyalah panel kita bocce itu sukan apa. Jadi sebelum itu jika tadi kita melihat apakah peranan yang dimainkan oleh JKM, kini kita beralih kepada Dr. Menjerah pula dari sudut universiti. Doktor, bagaimana dan mengapa institusi pendidikan tinggi seperti kita ini perlu terlibat secara aktif dalam program sukan inklusif seperti Sihat 2026 ni? Okey, terima kasih Cik Anwar atas soalan yang diajukan, dan sudah tentunya berkesinambungan lah dengan apa yang pihak penaja kita Tuan yang mesra disapa sebagai Tuan Amri. Kita sebenarnya melihat macam yang disebutkan tadilah kan, dari segi kerjasama ni dia mungkin dah triple helix, multiple helix, dan kalau kita terjemahkan dalam kita panggil penglibatan tu, dia bolehlah kita kata aktif juga sebagai player kan dalam komuniti 5.0. Jadi itu sebenarnya lah berkesinambungan daripada apa yang dah Tuan Amri sebutkan tadi. Maksudnya kerjasama ni dia perlu disambut sebagai penglibatan yang aktif. Jadi kita melihat PPDK Damai at UMPSA dan juga JKM dan KPT ni sebagai satu sinergi yang win-win dan simbiotik. Itu yang kita nampak kan. Sebab biasalah bila kita cakap pasal kolaborasi ni, kadang-kadang ada ke yang kita melihat dari segi impak dia, kita lihat dari segi pelibatan. Jadi kalau kata jawapan secara terusnya adalah kita ni rakan strategik yang juga dalam masa yang sama berperanan lah dalam komuniti. Sebab seperti yang kita sedia maklum, PPDK ni adalah program dalam komuniti itu sendiri. Dan lebih menarik lagi, kalau kita nak lebih memahami peranan dan pelibatan tu, dia istimewa. Dia bukan sebab dia melibatkan OKU tu dia jadi istimewa begitu, tapi dalam masa yang sama adalah dari segi istimewanya gabungan antara pelajar universiti dan juga komuniti. Itu yang kita lihatlah. Dan berkait dengan gaya hidup aktif dan holistik ni, universiti ni dia nak melahirkan graduan yang holistik. Dan seperti yang kita sedia maklum, bila holistik tu dia komprehensif ataupun menyeluruh kan. Dan holistik ni secara ringkas selalu difahamkan sebagai JERIS lah, mencakupi jasmani, emosi, rohani, intelek, dan S ni selalu disebut tadilah sosial dan juga spiritual. Dalam arti kata lain, kita pun diambang Ramadan kan, kita pun dah di separuh daripada Syakban. Jadi itu yang sebenarnya pada saya, walaupun
kita selalu sebut gaya hidup sihat ni selalu ingat fizikal, tapi apa yang menarik seperti mana apa teras-teras dan juga bidang yang tujahan yang dah cuba disasarkan oleh pihak JKM tu disambut baik oleh pihak universiti dan juga KPT lah secara amnya. Jadi di situlah pelibatan yang sebenarnya sangat cantik lah kalau kita tengok dari segi ekosistem dia kan. Sebab kalau sukan tu bukan dia lebih kepada kita nampak nak dapat pingat sahaja, tapi sebenarnya pelibatan komuniti tu yang dia menjadikan dia lebih kita boleh kata sihat secara komprehensif. Sebab bila aktiviti sukan ni, sebab tu saya tak tahulah, mungkin ni sikit kan, selalunya dia sebenarnya memberi nilai tambah apabila ada keceriaan dekat situ. Sebab kalau orang asyik fikirkan bersukan ni sebab nak dapat pingat emas ke perak ke gangsa ke, bunyi pahang sangat ya. Jadi maklum nak jumpa orang kebelah juga sebelah sini. Jadinya itu sebenarnya lah pelibatan universiti ni. Dia menjadikan ibaratnya dua-dua pihak mendapat manfaat dalam masa yang sama. Komuniti lah yang menjadi golongan sasar yang kita lihat sebagai sesuatu yang boleh membawa bersama apa-apa sahaja niat dan juga agenda agensi masing-masing. Jadi secara tidak langsung kalau kita boleh katakan kita ni selalu mendengar zaman sekarang ni global village kan, bila Allah 21. Jadi lagi satu kelebihannya, contoh macam hari inilah kita boleh kongsikan secara hybrid yang ada di studio bersama kita secara fizikal maya, tapi anda kata tak berkesempatan sebab sekarang musim exam katanya kan, pun boleh tengok macam tuan sebutkan secara tertunda dari segi pengisian dan juga semangat yang ingin dibawa oleh sihat ni lah. Sebab tu kalau nak kata pelibatan tu, sihat tu adalah sihat yang holistik, bukan setakat sihat yang kita terhadkan kepada pergerakan fizikal lah. Makna sosialnya sihat, dari segi rohaninya sihat, dan semua-semuanya sihat-sihat belaka kata Dewan Pahang ni, insyaAllah. Baik Doktor, di peringkat universiti, kalau mungkin umum boleh mengetahui kita ada berapa ramai mahasiswa OKU kita? Okey, kalau yang berdaftar yang berdaftar kita ada 24 lah. Yang berdaftar. Tapi yang bakat berdaftar dan lain-lain tu adalah juga kan penambahan-penambahan yang lain. Sebab yang kita definisikan sebagai mahasiswa OKU itu sendiri, dia ada yang sementara dan juga yang yang kekal. Jadi itulah secara umum yang sebahagian mereka ni dalam kategori mana, Doktor? Okey, kalau kita nak katakan dari segi kategori OKU, dia mencakupi boleh katakan semua kategori, 7 kategori yang ada. Tapi untuk pelajar ni dia lebih kepada pembelajaran lah, LG. Dan ada juga mereka dalam sebahagian daripada kita panggil dulu pelatih kan, sekarang peserta lah di PPDK. Dan di sebab doktor ni dia pegang dua. Jadi saya kena tanya juga di peringkat PPDK Damai ada berapa ramai peserta? Okey, kalau di PPDK Damai dalam sebelum nak mencapai yang intake yang seterusnya kita 12 lah. Tapi bila yang akan datang dia akan jadi 21 lah, insyaAllah. Ramai tu semakin bertambah dan bermakna ada perkembangan yang sangat baik. Saya pergi kepada soalan seterusnya. Untuk melaksanakan sukan inklusif OKU ni di peringkat komoditi, mana ianya disertai oleh PPDK seluruh negeri Pahang, dan saya dipahamkan ada lebih 80 orang peserta yang akan menyertainya. Itu peserta saja, dengan kumpulan sokongannya dia akan jadi bertambah ramai lah. Jadi apakah cabaran-cabaran yang perlu dihadapi khususnya di pihak JKM sendiri? Silakan. Okey, terima kasih Tuan Anwar atas soalan tadi. Jadi untuk melaksanakan sesuatu program terutama yang melibatkan golongan OKU ni, terutama dari segi sukan lah, memang akan ada cabaran. Bukan setakat sukan je lah, apa-apa program yang kita laksana memang ada cabaran. Tapi orang kata kalau nak dapatkan sagu tu, kita kena pecahkan dia punya ruyung lah kan. Jadi kita kena ada betul-betul kena sahut lah cabaran-cabaran tersebut. Jadi antara cabaran yang kita akan hadapi dalam melaksanakan program
sihat ni, atau pasukan inklusif OKU ni adalah, yang pertama adalah macam mana kita nak melibatkan OKU ni, terutama di PPDK ni dalam bidang sukan ni dengan dengan keupayaan mereka. Jadi kita kena sesuaikan acara sukan ni mengikut keupayaan dan kesesuaian mereka. Maknanya ada acara-acara yang akan dipertandingkan dalam sukan ni, seperti acara olahraga, acara bowling dan acara bocce. Bocce itulah yang mungkin tuan boleh jelaskan sikit kot. Apa mainannya tu bocce tu? Bocce tu dia macam bowling padang. Dia baling bola tu kan. Kalau dalam para sukma dia panggil boccia. Tapi dalam sukan ni kita panggil bocce. Mana ada satu bola tu dia baling untuk nak dekat dengan dia punya jet tu, itu panggil bocce. Kan? Itu setahu saya macam itulah. Kan? boleh gambar lah macam tu. Jadi pelatih, bukan pelatih, peserta yang nak menyertai acara ni, dia kena sesuai dengan dia punya keupayaan. Maknanya dia punya keupayaan tu menggunakan tangan. Kalau jadi kena sesuai lah dengan keupayaan dia, kan? Itu antara cabaran, maknanya kita nak sesuaikan jenis sukan dengan keupayaan OKU. Jadi dia sebab tahun ni kita ada beberapa sukan besar jugalah yang kita akan hantar di segi penyertaan. Yang pertama segi sukan para sukma yang akan dianjurkan pada bulan September tahun ni di Selangor. Dan kita juga ada sukan Special Olympic untuk sukan untuk OKU masalah pembelajaran yang akan diadakan di Bintulu, Sarawak pada bulan April. Jadi kita melaksanakan sukan sihat OKU ni sebagai salah satu program kita nak mencari bakat supaya kita boleh menghantar mereka nanti ke sukan yang lebih besar lah. Dan dalam sukan ni juga dia macam kita buat saringan. Kita nak cari OKU mana yang ada potensi yang sesuai dengan acara-acara yang akan dipertandingkan. Tapi kita memerlukan satu persediaan yang rapi supaya OKU yang menyertai ini adalah yang betul-betul sesuai dan ada keupayaan mengikut acara yang dipertandingkan. Itu adalah cabaran yang pertama lah yang akan dihadapi oleh penyelia, oleh jurulatih, penyelaras yang di semua PPDK lah. Dan antara cabaran lain adalah dari segi sumber manusia dan juga kemahiran jurulatih, penyelia, penyelaras ni semua, bagaimana nak nak menguruskan OKU ni. Dia memerlukan kompetensi. Jadi kompetensi ni dia merangkumi dari segi, satu dia kena ada pengetahuan lah, pengetahuan dari segi acara, pengetahuan dari segi ketidakupayaan OKU itu, pengetahuan dari segi macam mana nak meshkan jenis sukan dan ketidakupayaan itu tadi, kan. Jadi para jurulatih penyelia ni perlu ada pengetahuan. Yang keduanya dia perlu ada kemahiran. Kemahiran itu adalah macam mana dia nak apply pengetahuan tadi, kan. Kalau dia tahu tapi dia tak boleh apply, susah juga, kan. Jadi dia kena tahu dan dia boleh apply pengetahuan itu dalam bentuk kemahiran. Dan yang ketiga dia perlu kalau kita nak realisasikan kompetensi itu, dia boleh apply pengetahuan dan kemahiran tu dengan nilai yang betul. Maknanya nak menjadi penyelaras, jurulatih, penyelia dan sebagainya, dia perlu ada jiwa. Perlu ada jiwa. Mereka ada minat. Mereka bukan menguruskan atlet yang biasa. Dia kena minat, ada kesabaran, ada passion, ada jiwa. Baru dia boleh terjemahkan pengetahuan dan kemahiran tu dalam bentuk
tingkah laku yang betul supaya mereka dapat membantu OKU ni betul-betul terlibat dan menyertai sukan ni lah. Dia dah kerja sebab program ni dia bukannya ada macam gaji ke kan, allowance, tapi dari segi kebajikan kita akan jagalah, dari segi peserta, dari segi penyedia jurulatih dan sebagainya, tetapi kompetensi itu penting. Tadi cabaran dia adalah kita nak memberi kompetensi, dan setiap tahun memang kita ada buat latihan kursus kepada penyelia, kepada petugas PPDK. Setiap tahun kita buat, tetapi dari segi kompetensi berkaitan sukan ni, itu adalah satu cabaran bagi kita, sebab kita pun bukannya expert dalam bidang sukan. Jadi kita perlu ada kerjasama dengan pihak-pihak lain, seperti Majlis Sukan, Jabatan Belia dan sebagainya, supaya kita dapat memberi latihan kepada petugas-petugas supaya mereka dapat menguruskan OKU ni dengan berkesan dan mencapai matlamat kita lah. Dan antara cabaran lain juga adalah macam mana kita nak mewujudkan kesedaran di kalangan komuniti, untuk bersama-sama dalam kita nak menjayakan program-program PPDK, termasuklah program sukan sihat ni, di mana kita sedar bahawa kita tahu bahawa peserta-peserta OKU di PPDK ni kan, tak semua orang tahu apa itu PPDK. Tak semua orang tahu siapa yang mengikuti program di PPDK kan. Dan kita ni buat pula sukan inklusif ni, sukan sihat ni, tak semua orang faham. Jadi cabaran kita adalah bagaimana kita nak memahamkan komuniti itu tentang apa yang kita buat ini. Sebab sukan ni dia bukannya, matlamat kita bukannya untuk kemenangan semata-mata, bukannya untuk dapat pingat semata-mata, tetapi adalah kita nak memberi kesedaran bahawa sukan ni kita nak menggalakkan penyertaan dan pelibatan OKU kan. Kita nak mereka tidak tertinggal. Kalau orang lain, orang normal ada sukan sukan sukma, ada Olimpik dan sebagainya, dan OKU ni pun ada platform dia melalui sukan OKU, dan juga ada macam para sukma, Special Olimpik. Kita nak beri kesedaran kepada komuniti tentang mereka ni pun ada peluang dan boleh terlibat, dan macam mana kita nak menggalakkan komuniti ni bersama-sama membantu, menggalakkan dan menyokong program-program seumpama ni. Jadi antara, kalau program macam ni kita buat macam ni kan, program hari ni, kita salah satu platform lah kita nak beri kesedaran kepada komuniti, dan juga melalui sukan ni juga kita akan libatkan komuniti setempat kan. Contohlah di UMP ni dan komuniti di yang berdekatan dengan PPDK, so mereka sama-sama boleh terlibat dalam menjayakan program. Jadi itulah antara cabaran yang kita hadapilah Jadi kita harap apa yang melalui sesi wawancara ini juga boleh sampai kepada komuniti yang mana mungkin ada anak-anak OKU, dan anak-anak itu mungkin ada potensi yang baik, ada kebolehan yang baik dalam bidang sukan. Kalau mereka tidak tahu, harapnya ini sampai kepada mereka supaya anak-anak itu boleh diketengahkan. Dan Doktor, PPDK Damai masih lagi hijau, masih muda, tapi telah lebih tanggungjawab untuk menganjurkan sihat 2026. Jadi saya rasa bagaimana Doktor melihat di aspek cabaran untuk turut serta bersama berada dalam arus, walaupun masih muda tapi ingin berada dalam arus kematangan seperti PPDK yang lain. Tuan Anwar, sekali lagi Tuan Abri juga, sebenarnya betul lah orang kata hidup ni kita tak sunyi daripada dugaan dan cabaran, kan. Betul. Dan kita pun selalu kalau kita tengok cerita P. Ramlee tu, cobaan. Jadi setiap kali itulah kan. Dan juga ungkapan dalam bahasa Arab juga menyebut dunia al-ibtila. Dunia ni memang penuh dengan ujian dan cabaran. Jadi sangat bersetujulah dengan apa yang diungkapkan oleh kedua-dua ni tadi. Contohnya dengan usia yang setahun jagung, dan juga kita boleh rasa
Yelah, kalau ibaratnya baru 2 tahun lebih memang terlalu muda lah. Kami ni dah boleh dikira adik bongsu jugalah dalam PDK di di Pahang dan di Pekan, termasuk juga kalau di Malaysia pun sama. Dan setuju juga macam mana Tuan ada sebutkan, satu lagi cabaran tu adalah dari segi persepsi ataupun sudut pandang kan. Bila sebutkan sukan ni, pingat datang dulu sasarannya, sedangkan pelibatan dan pakej psikososial tu sangat-sangat penting lah. Jadi secara tidak langsung, tambahan pula, Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah ni PPDK, satu-satunya PPDK multimedia teknikal. Jadi cabaran dia tu adalah dari segi macam mana nak mengaitkan kan, antara sukan yang dianjurkan dengan kata nature ataupun niche universiti itu sendiri. Secara tidak langsung, bila ini kita cerita realiti kan, tak ada apa yang kita nak sebut kan, memang sebenarnya menyantuni golongan OKU, golongan rentan sendiri, dia ada beberapa halangan yang kita boleh ringkaskan sebagai fokus fizikal, dari segi organisasi, dari segi komunikasi juga, dan dari segi umum, tanggapan umum, dan paling mencabar adalah sikap sebenarnya. Jadi sebenarnya kita selalu teringat bila cakap pasal halangan tu, dia lebih kepada ke dalam je kan, maknanya mungkin golongan OKU itu sendiri, tapi dia sebenarnya boleh juga kita tengok keluar, maknanya dalam komuniti. Jadi kalau secara umumnya, komuniti di universiti ni sendiri pun masih, nama pun kita PPDK ni baru kan, dia pun masih baru nak menerima baby ni. Kadang-kadang keliru. Contoh saya ni kan, pakai 2 topi, dia ni pengarah ke pengurusi, sedangkan contohlah saya pun tanya Cik Anwar dan juga Tuan Amri, dekat mana-mana organisasi ada je kan Persatuan Kebajikan Staff ada kan, ada je kelab-kelab. Sebenarnya PDK Damai tu sama je, cuma bezanya contoh kalau di universiti lah, kita ada Sejahtera, kita ada PPTI, KESUM dan sebagainya. Sebenarnya ini bezanya, dia adalah berdaftar untuk golongan yang menyantuni golongan rentan. Itulah kalau kita nak ni. Jadi itu yang saya nak kaitkan dengan cabaran persepsi. Dan untuk menganjurkan sihat ni, dia ada satu lagi lapis cabaran lain, di mana boleh ke bahasa mudahnya kan, kita cakap direct kita orang ni kan, boleh ke kan. Jadi di situlah saya sebenarnya secara jujurnya berterima kasih dengan kepercayaan yang diberikan oleh pihak JKM selaku penaja, dan juga kepada tidak dilupakanlah kepada yang ada pada hari ini, sahabat-sahabat daripada JKM. Kita ada Cik Hafizah Amri, kita ada Cik Syamri bersama-sama dengan kita, dan sudah tentunya kami nak beri terima kasih kepada kepercayaan nak kata menjawab dari segi cabaran tu. Kita bersyukur dapat sokongan daripada pengurusan tertinggi sendiri universiti, iaitu kita punya yang bahagian Naik Chancellor sendiri, Prof. Yatimah, yang berkirim salam. Dia tak pernah ada sekelumit keraguan pun tentang tu. Kalau tak, mesti dah awal-awal dia tak menekkan kan, macam mana kan. Dan juga sudah tentulah, kalau tengok saya hari ni, orang kata tudung biru tapi pakai attire ni, saya mula ternampak Tok Amri tu, saya pun ada perasaan bersalah. Saya kata, guana saya ni nampak terlebih sukan daripada dia ni kan. Jadi sebenarnya saya juga mewakili Jabatan Ehwal Pelajar, kami ni bernaung di situ kan. Jadi itulah antara cabaran yang berlaku adalah dari segi persepsi. Walau bagaimanapun, kita selalu percaya bersama cabaran datangnya peluang kan. Jadi peluang tu sebenarnya lebih besar daripada cabaran. Itu yang kami boleh kongsikan lah hasrat tu. Misalnya orang muda ataupun baby selalu dikaitkan dengan aktif lah. Cuma tidaklah sampai tahap hyperaktif, maksudnya melangkaui daripada apa yang sepatutnya. Jadi kami kalau secara ininya masih dalam proses belajar, dan insya-Allah akan terus belajar, dan mungkin kalau kita boleh kongsikan yang menjadi nadi juga kepada program ni, tidak lain dan tidak bukan, akan strategi dalaman kami adalah Pusat Sukan Universiti lah.
Pusat Sukan Universiti, Pusat Kesihatan Universiti, semuanya adik-beradik JEPA lah, kita panggil keluarga JEPA. Jadi itu kata peluang tu sebenarnya lebih besar. Rupa-rupanya bila ada cabaran, dia kan bila keluarga kan dia pakat-pakat nak tolong jadi ni bayangkan daripada korporat pun datang tolong, gitu pula dia jadi semangat muafakat yang luar biasa lah. Tapi tidaklah kita kata sebab jauh lagi kan perjalanan nak sampai ke hari Jumaat, tapi setakat ni alhamdulillah kita ada juga Cik Azhar kita, staf OKU kan, jadi yang baru ni menang pula anugerah kan. Jadi kita menggunakan kepakaran, kita nak cakap pasal kepakaran ni, kepakaran fotografi, kepakaran dari segi kita ada pusat penyelidikan sukan juga tuan. Jadi itu yang kita maknanya masing-masing rasa teruja pula. Dia orang kata para tu biasa dengar kan. Jadi kalau macam sihat ni baguslah, maknanya daripada peringkat awal lagi, barat kalau secara dalamannya kita dah cuba untuk ada satu semangat bersukan, dan juga dalam yang lebih penting ada dari segi pelibatan bersama lah. Itu yang kita boleh kongsikan lah setakat ni, selain pada sekarang ni musim exam dan lain-lain lah. saya nak tambah sikit. Boleh Tuan Anwar. Jadi saya sangat bersetuju lah dengan Dr. Munira tadi tentang cabaran, dan dalam bila menghadapi cabaran tu kita juga akan mendapat peluang-peluang. Dalam cabaran tu dia punya hikmahnya ada peluang. Peluang-peluang untuk kita betul-betul menambah baik kita punya perkhidmatan, peluang-peluang untuk kita memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada kumpulan asas. Sebab kalau kita lihat dari konteks kerja sosial, kerja sosial, social work, social work itu berkembang adalah berdasarkan cabaran dan peluang. Bila datang cabaran kan, kita akan cuba buat adjustment untuk menambah baik bagaimana kita nak menangani isu, dan datanglah peluang-peluang. Dan di situlah kita dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan itu supaya kita dapat memberikan perkhidmatan yang lebih baik. Dan begitu juga dalam konteks PPDK ni, sebab PPDK ni adalah juga adalah salah satu bidang kerja sosial yang dari sudut kerja dengan komuniti, di mana kita melibatkan komuniti lah untuk sama-sama bergandingan dengan pihak kerajaan untuk memberi perkhidmatan kepada OKU, khususnya peserta-peserta, supaya kita dapat betul-betul melibatkan sumber-sumber daripada komuniti itu sendiri untuk menjayakan program PPDK. Di situlah dan dalam kita melaksanakan sukan ni juga kita akan melibatkan komuniti untuk membantu, termasuklah daripada komuniti ni, termasuklah daripada komuniti PPDK itu sendiri, komuniti daripada Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah dan komuniti setempat lah yang itulah peluang-peluang yang kita boleh betul-betul explore lah, untuk bersama-sama berganding bahu. Doktor, kita PPDK kita ada hantar peserta 5 orang. 5 orang. Acara bowling insya-Allah lah. Rasanya setiap acara ada. InsyaAllah ada peserta ke InsyaAllah menang tu? Dua-dua. Amin. Kalau sempat lah jelik, nampak ada 5. Kalau ada pertambahan tu, yalah daripada 12 orang kan. 5 tu kira amai. Kira hak kemas lah tu, hak hantar tu. Itu mengharumkan. Kita hantar dengan pulang membawa harapan. Harap kalau pun khabar tadi tak target ni. Kalau nak nama dia hantar sukan, tetap ada harapan itu. Kita kena beri harapan tu. Kita beri, semoga dia kata dia orang yang hantar kita saja penuh ruang. Tidak, kan, kita hantar mereka bukan sebab kota, bukan. Baiklah, kita kembali kepada Tuan Abdi. Apakah harapan dan jangkaan JKM terhadap program sihat ni bagi peserta OKU dan juga komoditi? Okey, jadi antara harapan bersamalah, harapan JKM dan semua pihak yang akan terlibat dalam program sihat ni adalah kita tahu program sihat ni adalah satu inisiatif yang amat kita alu-alukan
ketutu kerjasama strategik di antara banyak pihak lah, yang kita panggil multiple helix tadi, dan semoga program yang melibatkan kerjasama strategik di antara pelbagai pihak ini kita dapat ketutu memperkasakan OKU lah, ke arah gaya hidup yang aktif, seimbang dan holistik lah. Dan antara peluang lain juga kita diharapkan golongan-golongan OKU khususnya peserta di PPDK ni dapat diberi peluang dan juga peluang penyertaan lah dalam program-program seumpama ini, supaya mereka dapat diketengahkan, sebab sebab golongan ni juga kita boleh panggil dia neurodivergent, maksudnya golongan yang orang tak berapa sedar kan. Jadi kita dapat ketengahkan mereka melalui program-program sukan, dan daripada sukan sihat ni nanti kalau mereka ada peluang kita boleh ketengahkan ke Special Olympic, para sumar ke peringkat yang lebih tinggi, dan sehinggalah mereka boleh mengharumkan nama negara, nama PPDK, nama JKN, nama UMP, dan juga nama negara, negeri Pahang. Maknanya kita pun ada ikon-ikon ikon atlet OKU ni kan, yang mungkin dalam program suplemen ni kita boleh cari bakat-bakat baru dan ikon-ikon baru untuk diketengahkan. Dan di samping itu juga kita harap dalam kita melaksanakan program sihat ni dapat membina keyakinan diri peserta-peserta, kemahiran sosial, disiplin dan juga semangat berpasukan. Sebab kita kalau kita lihat kepada teori keperluan Maslow tu kan, ada 5 tahap tu. Maknanya kita dapat membantu mereka ni mencapai tahap yang keempat, iaitu tahap keperluan esteem, ataupun penghargaan diri, ataupun keperluan keyakinan diri. Di mana kalau kita tengok pada teori Maslow tu, tahap yang pertama di bawah sekali tu adalah keperluan asas. Keperluan asas ni makan, minum, fisiologi mereka lah, yang itu yang kita telah buat intervensi daripada awal lagi lah. Kita akan pastikan mereka ini dapat memenuhi keperluan asas tu. Keperluan yang kedua adalah keperluan mereka mendapat keselamatan lah, keselamatan dari segi tempat tinggal, perlindungan ahli keluarga dan sebagainya. Itu yang kita telah telah kita tengok daripada awal lagi. Dan keperluan yang ketiga itu adalah keperluan sosial, termasuklah kasih sayang apa semua kan, keperluan sosial lah, yang juga telah kita bantu penuhi. Dan tahap yang keempat itu adalah tahap penghargaan atau keperluan esteem ataupun keyakinan diri. So dengan penyertaan peserta-peserta ni dalam sukan sihat ni, kita secara tidak langsung dapat membantu mereka mencapai keperluan tersebut, iaitu tahap yang keempat lah. Dan mungkin lepas ni kita tengoklah, mungkin kita boleh bantu sampai tahap yang tertinggi dalam teori keperluan Maslow tu, iaitu tahap self actualization, iaitu tahap untuk mereka di segi kesempurnaan diri. Itu tahap yang tertinggi lah dalam keperluan manusia kan. Tapi yang penting untuk tahap 4 ni kita akan bantu mereka lah untuk mencapai tahap tersebut kan. Dan juga saya berharapkan dari segi penyertaan program ni juga kita dapat menjadikan program ni sebagai platform untuk mereka meningkatkan dari segi proses pembelajaran, proses pemerkasaan diri dalam program-program PPDK khususnya sukan, dan juga kita juga berharap selain daripada peserta, kita juga harap program ini dapat sokongan daripada keluarga, sebab bila kita membuat intervensi, sama ada intervensi kerja kes atau kerja komuniti, PPDK ini adalah satu konsep kerja komuniti. Kita tidak boleh lari daripada melibatkan keluarga kan. Kalau kita menumpukan kepada individu sahaja tanpa sokongan keluarga, kita akan hadapi satu halangan yang besar. Jadi nak tak nak kita kena libatkan keluarga, sebab keluarga itulah yang akan memberi keluarga itulah yang akan beri sokongan yang paling besar
kepada OKU ni untuk membangunkan diri mereka, memperkasakan dia punya potensi. Jadi memang kita kena libatkan keluarga kan. Satu dari segi program-program PDK ni kita banyak melibatkan ahli keluarga. Sebab ahli keluarga tu yang akan memberi sokongan. Dan juga sokongan daripada petugas PPDK dan komuniti serta agensi-agensi kerajaan dan juga swasta yang dapat menyokong program ini secara multipahilik dan secara inklusif lah, supaya program ini dapat dilaksanakan dengan jaya dan mencapai objektif yang kita harapkan. Jadi itulah antara harapan JKM dan harapan bersama lah, insyaAllah. Sihat 2026, sihat ini bukanlah yang dianjurkan ni bukanlah kali-kali yang pertama kan. Kalau program sukan OKU ni sebelum ni kita pernah laksanakan, tapi mungkin nama dia bukan sihat 23, bukan sihat lah tapi dia punya konsep dia sama. Dan program ni kali ni kita bekerjasama dengan PPK Damai di bawah Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah dan dijenamakan kepada sihat. Tapi program ni kita pernah laksanakan. Konsepnya sama, objektifnya sama, matlamatnya sama, cuma kita menambah baik dari segi kerjasama strategik tu. Dan mungkin dia akan menjadi acara tahunan lah. Amin. Kita harap lah program ini boleh dijadikan sebagai acara tahunan, tapi bergantung pada peruntukan lah. Tapi kalau peruntukan banyak kita boleh buat besar, kalau peruntukan sedikit kita buat gaya sedikit kan. Dan untuk kali ini MPSA terlibat secara langsung dengan penganjuran ini melalui PPDK Damai, Pusat Perkhidmatan Inklusif dan juga beberapa jabatan lain yang secara langsung menawarkan kepakaran. Jadi apa komen doktor? Okey, terima kasih Tuan. Jadi kita ni kalau kita tengok dari segi kesinambungan ni, dia sangat selari dengan tagline UMPSA. Kan, UMPSA ni dia teknologi untuk masyarakat. Jadi bila diajak untuk macam yang Tuan sebutkan tadilah, bila diajak untuk bersama-sama, kami lebih melihat kepada definisi teknologi itu kan kaedah untuk membuat sesuatu. Jadi kaedahnya, maka itulah harapan dia. Kami kali ini boleh bekerjasama, berkolaborasi dari segi menyumbang kepakaran yang ada. Kita tak kata yang sebelum ni macam mana kan, tapi ibaratnya walaupun kita muda, tapi sebab kepakaran dalaman tu dah ada. Contoh kita ada pusat sukan kan, kita ada pusat kesihatan universiti untuk bagi pandangan macam mana dan sebagainya. Jadi itu yang kita lihat, kita ni bukan sekadar orang kata memeriahkan, tapi kalau dulu kita sebagai peserta kan, tapi kali ni kita sebagai host, itulah yang kita cuba tawarkan. Maknanya dari segi kaedah tata cara penganjuran yang mungkin secara strategiknya nanti kita boleh buat macam hasrat yang pihak JKM itulah harapkan, insyaAllah. InsyaAllah. Untuk masa akan datang mungkin sihat boleh menjadi satu platform asas untuk mencungkil bakat-bakat terampil dalam bidang sukan. Betul. Untuk diketengahkan. Kerana sekarang ni saya percaya peserta-peserta ataupun mereka terlibat dalam sukan para ni dicungkil bakat mereka di peringkat sekolah kan. Dia ada peringkat sekolah, ada juga peringkat PPDK dan ada juga penyertaan daripada orang awam lah. Ya, yang terpanggil untuk turut serta. Ya. Baik, maknanya untuk sukan inklusif OKU di Malaysia ni, apa agaknya harapan tuan? Untuk kita melihat lebih jauh lagi supaya kita boleh mencongkil lebih banyak lagi, sebab sukan para ni memberi impak yang besar dan menyumbang sesuatu yang sangat mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Terima kasih Tuan Anwar atas soalan tadi. Jadi seperti yang kita bincangkan di awal tadilah, selain daripada kemenangan dan pingat itu, apa yang penting dalam penganjuran sukan ni adalah penyertaan dan juga kita memberi peluang kepada OKU khususnya, dan juga khususnya kepada peserta PPDK dan seperti yang saya maklum di awal tadi juga, program sihat ni boleh dijadikan sebagai
program untuk kita mengenal pasti bakat ataupun cukai bakat, bakat-bakat baru untuk mereka diketengahkan, dan mungkin kita boleh bantu mereka untuk pergi lebih jauh, termasuklah menyertai sukan-sukan yang lebih besar, termasuklah sukan Special Olympic dan juga para sukma. Dan untuk menjayakan program ini, mungkin dan saya haraplah program sihat ni boleh dijadikan sebagai acara tahunan. Itu harapan lah, kan? Harapan yang bergantung kepada peruntukan. Kalau kita ada peruntukan yang banyak, kita buatlah secara besaran, kan? Kalau ada peruntukan yang kecil, kita buatlah mini kan, ikut kemampuan, kan? Tetapi kalau dia jadikan acara ni sama ada tahunan ataupun 2 tahunan, dan kalau Special Olympic dia 2 tahunan, para sukma pun sama, dia 2 tahunan, kan? Tengoklah kurang-kurangnya sama ada tahunan ataupun 2 tahunan, supaya bakat-bakat tu kita sentiasa orang kata tu ada program-program berkala. Maknanya kita tak putus mencari bakat-bakat, dan tak putus kita memberi peluang dan juga peluang pelibatan ni OKU ni, supaya mereka tidak tertinggal dalam pembangunan dan penyertaan sukan-sukan di Malaysia. Dan antara harapan lain adalah semoga kerjasama strategik multiple helix ini, kita dapat teruskan dan antara pelbagai pihak. Dan alhamdulillah tahun ini kita sangat rasa beruntung kerana dapat bekerjasama dengan PK Damai, khususnya Dr. Munirah, dan juga pengarah pusat perkhidmatan inklusif Universiti Malaysia Pahang, Sultan Abdullah, yang mana kita dapat berkongsi sumber. Ini pentinglah dalam social work pun, dalam kerja sosial pun, antara elemen penting dalam kita nak menjayakan amalan kerja sosial ni adalah dari segi macam mana kita nak dapatkan sumber-sumber di sekeliling di sekeliling kumpulan sasar tu lah, khususnya OKU. Dan melalui sumber-sumber tu kita dapat untuk digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan kumpulan sasar, khususnya OKU lah. Terima kasih Dr. Dan insyaAllah kita harap boleh kita teruskan dari semasa ke semasa kerjasama. Itulah harapan kita. Maknanya bukan setakat UMPSA saja, maknanya pihak-pihak lain jugalah, mungkin universiti lain, agensi lain, pihak swasta dan sebagainya, yang kita akan sentiasa explore lah untuk kita berkolaborasi dan meneruskan agenda multiple helix ini. Itulah harapan. Dan Doktor sendiri dari sudut universiti macam mana kita melihat sukan inklusif ni? Okey. Secara ringkasnya, kalau daripada pihak universiti sendiri, contohlah kami mengambil inspirasi daripada bos kami TNC HEPA, Prof Ruslim, yang memang kita tahu dari segi pelibatan dia dari segi aktiviti sukan hingga ke peringkat antarabangsa. Jadi kami dengan aspirasi yang sama, walaupun kata bukan kebitaraannya, mungkin mana tahu kita boleh ada e-sukan ke lepas ni, kan? Sebab kami pun memang ada studio yang serupa, dan lebih penting daripada tu adalah saya teringat tips seorang doktor lah. Dia kata untuk jadi sihat ni, dia bukan sekadar orang kata orang panggil sebentul je, waktu tu je. Dia yang penting dia dibudayakan. Jadi itulah yang kita harapkan. Sihat ni sebenarnya dia membawa roh dan satu budaya yang di sebalik kebitaraan kita dalam bidang teknologi, yang diutamakan adalah kesejahteraan lah, macam yang Tuan sebut tadi. Jadi sumber-sumber yang ada dalam komuniti ni yang selalu orang lihat sebagai sehala je, kan? Mungkin orang lihat dari segi fizikal, stadiumnya sahaja, macam kita mungkin studionya sahaja, tapi yang lebih penting adalah aktivis di dalam tu, yang menggerakkan. Hanya kata kerja sosial, sebab kita kan komuniti 5.0, dan apa yang kosong di situ adalah
rohnya. Jadi itu yang kita perlu isilah, dan harapannya kita mampu menyahut, kata namanya pun, gaya hidup sihat holistik. Jadi holistik tu insya-Allah mampu juga melahirkan komuniti yang holistik. Amin. Itu dia. Di studio kita ni bukan kami bertiga saja, kita ada juga tamu-tamu yang sedang mengikuti wawancara kita ni. Jadi saya juga nak buka peluang kalau ada soalan daripada para penonton. Ya. Perkenalkan diri. Perkenalkan diri tu. Perkenalkan diri. Saya Muhammad Faid. Muhammad Faid adalah peserta PPDK Damai ya. Okey. Saya nak tanya apakah nasihat kepada ibu bapa yang masih ragu-ragu membenarkan OKU terlibat dalam sukan? Soalannya ialah ibu bapa yang ragu-ragu anak-anaknya terlibat dalam sukan. Terlibat dalam sukan. Soalan tu ditujukan kepada mana? Dia pasal Dr. Menirah, dia dah biasa. Nama dia lah. Silakan. Okey, terima kasih Muhammad Faid atas soalan tadi, soalan yang sangat baguslah. Bagaimana kita nak menggalakkan ibu bapa ni kan, untuk memberi sokongan yang ragu-ragu lah kan, ragu-ragu dalam memberi sokongan kepada peserta untuk mengikuti sukan OKU ni kan. Jadi seperti yang saya nyatakan tadilah kan, kita melaksanakan sukan ni, tujuan kita adalah untuk memberi peluang dan juga penyertaan kepada OKU. Itu adalah antara hak-hak OKU yang perlu kita perjuangkan. Jadi kita di JKM, di UMP, SA, kita ni jadi pemudah cara saja untuk menggalakkan OKU ni terlibat dalam sukan OKU ni, dan juga bidang-bidang lain lah yang berkaitan dengan OKU, sama ada pekerjaan ataupun sukan ataupun apa-apa sahaja yang boleh program-program mendaya upaya OKU ni. Tetapi orang yang paling penting atau pihak yang paling penting adalah dalam menyokong OKU adalah keluarga. Macam saya sebut tadi lah, bila kita nak buat intervensi dalam pembangunan OKU ni, kumpulan yang paling penting yang menyokong OKU ni adalah keluarga mereka kan. Sebab kita sebagai pemudah cara, kita boleh bantu dari segi fasiliti, sumber-sumber yang ada, tetapi yang nak menggerakkan, yang nak menyokong, yang nak bawa mereka adalah keluarga. Kalau keluarga ni tidak memberi sokongan kan, maka agenda untuk kita memberdayakan OKU ni mungkin akan terencat. Jadi pihak yang paling penting yang dapat menyokong golongan ini adalah keluarga itu sendiri. Jadi dapat atau tidak dapat, kita kena bergandingan dengan keluarga juga, supaya mereka sama-sama dapat menyokong program-program yang OKU ini terlibat, supaya matlamat kita nak memberdayakan OKU ni, kita nak meningkatkan potensi mereka, kita nak memperkasakan keupayaan mereka dapat dicapai, dan terutama dalam sukan ni dari segi peluang dan penyertaan itu dapat diberikan kepada mereka, supaya mereka dapat utilize ataupun menggunakan sebaik mungkin keupayaan, kemampuan, bakat mereka dalam mencapai tahap kesejahteraan dalam masyarakat. Jadi saya harap ibu bapa janganlah ragu-ragu, kena yakin kepada kemampuan dan keupayaan anak mereka atau ahli keluarga mereka, dan berilah sokongan sebaik mungkin, semampu mungkin, supaya mereka boleh pergi jauh dalam kehidupan, dalam mewujudkan kesejahteraan dalam komuniti. Itulah yang dapat saya jawab. Masyarakat boleh menarik, tetapi kalau tidak didorong atau ditolak dengan kuat oleh keluarga, dia
perginya tak berapa laju lah. Kan? Jadi sokongan keluarga, khususnya keluarga yang punya anak-anak istimewa, anak-anak PKU ini, apa saja aktiviti yang ingin disertai oleh anak-anak ini, maka doronglah, sokonglah dan berilah sepenuh komitmen kepada mereka. Kerana sihat ini saya melihat merupakan satu kertas untuk menunjukkan, membuktikan bahawa golongan ini berada di situ dan mereka juga ingin berada dalam kelompok masyarakat yang lebih luas, dan mereka juga ingin menyumbang sesuatu dan meletakkan mereka pada tempat yang betul akan menyebabkan mereka lebih rasa yakin diri dan merasa mereka ada tempat dalam komuniti dan masyarakat yang lebih besar. Baiklah, kita dah pun berada di penghujung sesi wawancara ini. Bincangan hari ini jelas menunjukkan bahawa sukan inklusif bukan sekadar aktiviti fizikal, tetapi satu pelaburan sosial untuk membina masyarakat yang lebih empati, sihat dan sejahtera. Jadi saya rakamkan ucapan terima kasih buat Tuan Amri, pengarah Cik Amri Faham, dan juga Dr. Mirah atas meluangkan masa dan waktu untuk berada di sesi ini, dan semoga apa yang kita rancangkan ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya, dan menjadi satu titik tolak ataupun titik mula kepada satu program sihat yang mungkin kita boleh lakukan setiap tahun ataupun 2 tahunan, ataupun sebenarnya yang boleh kita rancang menjadikannya lebih baik dan boleh mencukil lebih ramai lagi bakat-bakat dari kalangan warga OKU yang mempunyai kebolehan dalam bidang sukan yang boleh diketengahkan, bukan saja boleh membanggakan diri mereka, keluarga, masyarakat, tapi juga boleh mengharumkan nama negara di masa akan datang. Baiklah, para penonton sekalian, sampai di saja. InsyaAllah kita jumpa lagi lain kali. Anda juga boleh menonton melalui siaran tertunda yang dengan cara hadir ke PPDK Damai UMPSA di Facebook PPDK Damai UMPSA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.